Kereta mahal tu dah bagus, cumanya cara penjagaan pula murah. Korang nampak ni? Benda ni adalah stick belt CVT untuk Toyota Alphard. Hari ni aku bukan nak cerita apalah. Aku cuma nak bagi nasihat dan juga tips penjagaan Toyota Alphard ni. Bukan nak kata banyak Toyota Alphard ni masuk kat bengkel kita orang, cumanya kerap. Kalau dah jadi macam ni, stick belt putus dalam gearbox Toyota korang, anggaran kos dia dalam RM 10k ke atas. So aku nasihatkan, jagalah servis. Kereta mahal tu dah bagus, cumanya cara penjagaan pula murah. Tips nombor 1, korang boleh servis minyak CVT ikut jadual. Benda ni banyak aku terapkan dekat mana-mana video aku tentang servis. Nombor 2, pembawakan kereta Alphard ni korang jangan tekan sangat. Jangan bawa mengejut, rosak nanti. Nombor 3, jangan bawa beban yang terlampau berat. Alphard ni walaupun nampak gagah, tapi selagi gearbox tu bernama CVT, memang tak sesuai untuk bawa beban yang berat. Cukuplah bawa family korang, jangan bawa benda-benda yang berat. Nombor 4, perhatikan simptom awal. So benda ni korang perlu take note. Dari segi bunyi pelik, RPM tinggi tapi tak pick up, atau jerking masa tukar gear. Bila korang dapat je simptom ni, datang kat bengkel untuk mekanik check. Kalau tunggu rosak, habis 10k burn. So itu je nasihat aku. Kalau korang ada simptom-simptom yang aku cakap tadi, bawa-bawa lah pergi ke bengkel, ataupun korang boleh hantar kat kita orang Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Jangan lupa follow Mechanic Transmission.